Okey, soalan tingkatan 4 bab 2, soalan negeri, Kelantan soalan 11. Okey, soalan A tanyakan apakah maksud hal laju. Okey, hal laju adalah sama dengan kita tahu bahawa hal laju V sama dengan S per T. Kalau ada yang per T, kita boleh tukarkan menjadikan perkataan itu adalah kadar. Okey, S adalah sesaran. Okey, kalau kita sambungkan menjadi satu ayat, apa maksudnya? Ialah kadar perubahan sesaran. Okey, kemudian soalan B. Okey, bandingkan kecerunan graf, bandingkan pecutan, bandingkan hal laju akhir kereta. Okey, semua yang ditanya boleh salingkan dulu pada bahagian jawapan. Okey, kedua adalah pecutan. Okey, ketiga adalah hal laju akhir kereta. Okey, semua ini adalah berdasarkan Raja 11.1 dan 11.2. 11.1 adalah untuk kereta A, 11.2 untuk kereta B. Okey, jadi semua boleh tuliskan dulu supaya tak ada yang tertinggal. Okey, kemudian di sini, pertama kita ingin bandingkan kecerunan graf. Kecerunan graf, kita boleh rujuk kepada garisan graf tersebut. Okey, kita boleh lihat di sini, garisan graf 11.2 ini adalah lebih tegak daripada 11.1. Jadi kecerunan graf 11.2 adalah lebih tinggi. Okey, kemudian pecutan graf. Okey, ini adalah graf hal laju melawan masa. Jadi kecerunan graf adalah sama dengan pecutan. Jadi bersama Raja 11.1 lebih rendah daripada 11.2. Hal laju akhir boleh rujuk di sini 15 dan 20. Jadi adalah 11.1 kurang daripada 11.2. Okey, kemudian soalan C. Soalan C ini berdasarkan jawapan di B. Okey, berdasarkan jawapan B di atas. Okey, kita nak buatkan hubungan antara kecerunan graf dengan hal laju akhir. Lagi satu adalah kecerunan graf dengan pecutan graf. Okey, satu. Kita boleh lihat jawapan B. Kecerunan graf dengan hal laju akhir. Okey, kita boleh buatkan bandingan untuk dua ini. Okey, semua adalah Raja 11.2 lebih tinggi. Okey, jadi kita boleh tahu bahawa semakin bertambah kecerunan graf, semakin bertambah hal laju akhir kereta. Okey, kemudian yang kedua, kecerunan graf. Kecerunan graf adalah sama dengan pecutan kereta. Okey, kemudian soalan D. Soalan D menunjukkan satu gambar raja kereta lumba yang berjisim 800 kg. Pertama, maklumat yang diberikan ialah kereta ini berjisim 800 kg. Okey, kemudian lagi berdasarkan gambar raja 11.3 ada nampak lagi satu ialah spoiler pada bahagian ini. Okey, kemudian di sini bentuk kereta tersebut adalah tajam di bahagian depan itu. Okey, ada tiga maklumat ini. Okey, terangkan bagaimana kereta lumba boleh bergerak dengan hal laju yang tinggi dan selamat. Okey, hal laju yang tinggi dan selamat. Okey, kemudian sini pertama kita nampak ialah kereta tersebut. Okey, bentuk kereta aerodinamik. Aerodinamik
Okey. Jadi ini dapat mengkurangkan rintangan udara. Okey. Kemudian lagi berkaitan dengan spoiler kereta ini terdapat spoiler yang berbentuk aerofoil terbalik. Okey. Ini adalah bentuk aerofoil terbalik. Jadi ia dapat menghasilkan perbezaan tekanan bahagian atas lebih tinggi daripada bahagian bawah spoiler. Okey, sebab ini adalah aerofoil terbalik. Jadi aerofoil terbalik, okey, tekanan di bahagian atas adalah lebih tinggi daripada bahagian bawah. Kamu boleh rujuk kepada gambar raja di sini. Okey, di sini. Okey, ini adalah aerofoil terbalik. Okey, kalau tekanan bahagian atas lebih tinggi, jadi dia akan menghasilkan daya daya paduan ke bawah. Okey, daya paduan ke bawah, jadi kestabilan kereta bertambah. Okey, lagi satu adalah maklumat berkaitan dengan jisim. Okey, jisim kecil, jisim yang kecil. Okey, jadi kereta dapat bergerak dengan pecutan tinggi. Okey, di sini hanya cikgu nak ingatkan bahawa jangan ulang bahagian penerangan pada soalan. Okey, jangan ulang gunakan perkataan yang sudah ada pada soalan bergerak dengan hal laju yang tinggi. Itu yang kita gunakan ayat di sini, kita tukarkan menjadikan hal laju yang tinggi, pecutan yang tinggi. Jadi penerangan untuk jisim yang kecil, kereta dapat bergerak dengan pecutan yang tinggi. Okey, soalan E, Raja 11.4 menunjukkan sebuah kereta api lama yang bergerak dengan perlahan dan membawa muatan yang sedikit dalam satu masa. Okey, anda dikehendaki memberi cadangan untuk membolehkan kereta dapat bergerak dengan laju. Okey, yang tujuan yang pertama dapat bergerak dengan laju. Okey, kemudian dapat membawa banyak muatan atau penumpang dalam satu masa dengan selamat. Ini adalah tujuan anda memberikan cadangan. Tapi ingat, jangan ulang ayat yang sudah diberikan dalam soalan ini. Okey, kemudian cadangan anda hendaklah merangkumi aspek reka bentuk kereta yang pertama. Okey, jenis bahan, ciri-ciri bahan untuk badan kereta api, jenis tenaga, bilangan gerabak dan kuasa enjin yang digunakan. Okey, di sini kita boleh lihat ada banyak aspek yang ditanyakan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi di sini kita lihat ada 6. Jadi sebenarnya kita jawab 5, 5. Tapi di sini kita boleh nampak ada satu atau. Okey, bermaksudnya anda boleh pilih sama ada menjawab jenis atau ciri-ciri bahan untuk badan kereta api. Okey, tapi yang lain mesti nak jawab di dalam bahagian ini. Okey, sekarang kamu boleh menjawab bahagian ini dalam bentuk jadual seperti yang ditunjukkan.
Okey, yang pertama, sama juga tuliskan semua yang ditanyakan dalam soalan dulu. Okey, kedua adalah jenis atau ciri-ciri bahan. Kalau anda tidak pastikan apakah nama jenis bahan tersebut, lebih baik tuliskan ciri-ciri bahan. Salingkan semualah seperti apa yang ditanyakan dalam soalan. Okey, kemudian ketiga, jenis tenaga. Okey, kemudian lagi bilangan kerabat. Okey. Kelima, kuasa enjin yang digunakan. Okey, yang pertama, reka bentuk kereta. Kereta api. Okey, pertama kita tuliskan bentuknya aerodinamik. Okey, aerodinamik, atau kamu boleh tuliskan bahawa tajam di bahagian hadapan. Okey, apakah tujuannya? Ini mengkurangkan rintangan udara. Okey, kemudian kedua, ciri-ciri bahan untuk badan kereta api. Jisim yang lebih rendah, jisim yang rendah, ketumpatan rendah, okey, kita boleh tuliskan ketumpatan. Okey, bahan ketumpatan rendah. Okey, kemudian sini baru tuliskan, sebab ciri-ciri bahan lebih kepada ketumpatan. Okey, penerangan baru tuliskan jisim yang lebih rendah. Jisim padan kereta api lebih rendah. Okey. Kalau jisim yang lebih rendah meningkatkan pecutan kereta api. Okey, ketiga, jenis tenaga. Kita gunakan tenaga elektrik. Okey, kenapa nak gunakan tenaga elektrik? Kuasa tinggi. Okey, kuasa tinggi, kecekapan tinggi. Bilangan kerabat, okey, banyak. Okey, kenapa nak gunakan bilangan kerabat yang lebih tinggi, lebih banyak? Okey, ini dapat mengkurangkan kesan inertia. Okey, lagi satu adalah luang. Okey, luang menumpang atau mengisi muatan lebih besar. Okey, kemudian kuasa enjin yang digunakan, kuasa yang lebih tinggi, kuasa yang tinggi. Okey, kuasa lebih tinggi, daya tujahan ke depan. Meningkat. Okey, daya bertambah, jadi lagi satu adalah berkaitan dengan pecutan. Pecutan juga semakin meningkat. Ini adalah jawapan untuk soalan Negeri Kelantan nombor 11. Soalan KL, soalan nombor 9. Okey, soalan A. Nyatakan prinsip fizik yang diaplikasikan oleh paraglider untuk bergerak ke hadapan. Okey, ini adalah prinsip. Okey, prinsip keabadian.
momentum. B. Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, iaitu konsep momentum itu. Jadi terangkan bagaimana paraglider berfungsi untuk bergerak ke hadapan. Pertama ialah kipas. Kipas di belakang. Menolak udara ke belakang dengan laju yang tinggi. Jadi ini menghasilkan momentum ke belakang. Momentum tinggi ke belakang. Kenapa momentum yang tinggi? Sebab laju yang tinggi. Kemudian mengikut prinsip keabadian momentum yang sama magnitude tetapi dalam arah pertentangan dihasilkan. Jadi juruterbang dapat bergerak ke hadapan. Di sini juga boleh mengaplikasikan hukum Newton ketiga, iaitu daya tindakan sama dengan daya tindak balas. Sini juga boleh tuliskan satu ialah momentum tinggi yang sama magnitude tetapi dalam arah pertentangan dihasilkan. Kemudian soalan C di sini. Soalan C satu ialah kirakan sesaran. Kita tuliskan semua maklumat yang ada di sini. Pertama ialah M sama dengan 150 kg. Kemudian U sama dengan 10. Kemudian lagi satu ialah V. V sama dengan 23.5. Masa sama dengan 10. Kita kirakan sesaran. Jadi kamu boleh rujukkan kepada senarai rumus tersebut. Jadi kamu lihatkan mana satu rumus yang ada S, ada T, ada U dan V. Jadi rumus yang nombor kedua kamu boleh lihat di sana ialah S sama dengan 1/2 U tambah V per T. 1/2 10 tambah 23.5 darab dengan 10. Ini adalah sama dengan 167.5 M. Sesaran unit adalah M. Kemudian soalan yang berikutnya ialah kirakan pecutan. Jadi pecutan ialah A sama dengan V tolak U per T. Jadi V tolak U per T sama dengan V adalah 23.5 tolak 10. Bahagi masa 10. Akan dapat nilai iaitu 1.35 ms negatif
untuk pecutan ms negatif 2. Okey, kemudian ialah daya. Okey, daya ialah F sama dengan MA. Okey. Okey, kemudian di sini sama dengan M adalah 150. A adalah sama dengan 1.35. Okey, jadi jawapan sama dengan 202.5 Newton. Okey, ini adalah jawapan untuk bahagian C. Okey, kemudian jawapan bahagian D. Okey, sini ialah mengkaji sebuah paraglider yang boleh bergerak dengan pantas. Okey. Jadi sini kita nak pantas, cepat, maksudnya kita nak pecutan yang lebih tinggi. Okey, jisim kipas, saiz kipas, bilangan pilar kipas, saiz payung terjun, semua salin dulu. Okey, kemudian yang akhir tuliskan pilihan mana satu pilihannya. Okey, kita lihat di sini jisim kipas, kita pilihkan jisim kipas yang lebih kecil. Okey, sebabnya jisim yang lebih kecil pecutannya adalah lebih tinggi. Okey, kenapa? Sebab ikutkan F sama dengan MA. Kalau M-nya kecil, A akan menjadikan lebih besar. Jadi pecutannya lebih tinggi. Ini adalah mengikut hukum gerakan Newton yang kedua. Saiz kipas, kita pilihkan saiz kipas yang lebih besar. Sebab saiz kipas yang lebih besar boleh menolak lebih banyak udara. Jadi laju udara bertambah. Kalau laju udara bertambah, jadi momentum lebih tinggi. Okey, bilangan pilar kipas pula banyak. Kenapa nak banyak? Sebab bersama. Okey, menolak lebih banyak udara dan laju udara bertambah. Momentum juga bertambah. Okey, kita boleh tuliskan yang sama. Saiz payung terjun kita pilih yang lebih besar. Okey, yang besar. Di sini besar, jadi kita tuliskan besar. Okey, kenapa yang besar? Rindangan udara bertambah. Okay. Jadi di sini pilihan ialah pilihan S. Okey, jadi salin semula semua di sini. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan ini di C, B dan A. Okey, soalan percubaan negeri 9, soalan nombor 9. Okey, soalan 9A, nyatakan konsep fizik yang menyebabkan kereta belun ini bergerak. Okey, ini adalah konsep momentum. Okey, kalau soalan tanyakan prinsip adalah prinsip keabadian momentum. Okey, kemudian soalan B. Okey, dengan menggunakan konsep fizik di 9A, terangkan bagaimana kereta balon ini dapat bergerak. Okey, yang pertama, okey, udara di mana udara dalam balon itu akan dilepas keluar. Okey, dilepas keluar dari balon. Okey, dengan laju tinggi. Okey, kenapa laju tinggi? Sebab baru dapat momentum yang lebih tinggi. Okey, kemudian kedua ialah semasa udara bergerak dilepaskan ke dengan laju yang tinggi ke belakang. Okey, dia akan menghasilkan satu momentum ke belakang. Okey. Jadi mengikutkan prinsip keabadian momentum, mengikut prinsip keabadian momentum, okey, kereta balon
bergerak ke hadapan dengan momentum yang sama magnetik, tetapi pertentangan arah. Ini adalah jawapan bahagian B. Kemudian bahagian C. Bahagian C ini soalan kiraan. Kereta belum bertukar kelajuan dari keadaan rehat ke 0.4 ms-1 dalam masa 20s. Jadi di sini anda perlu buatkan analisis soalan, tuliskan semua maklumat yang ada di sini. Pertama, ialah dari keadaan yang rehat, bermaksudnya hal laju awal U sama dengan kosong, sebab keadaan rehat maksudnya tidak bergerak. Kemudian tukar kepada hal laju akhir B 0.4 ms-1. Lagi satu adalah T, masa T, time, 20s. Di sini yang pertama anda perlu kirakan ialah pecutan. Pecutan ialah simbol A sama dengan V tolak U per T. V 0.4 tolak 0 bahagi 20. Jadi jawapan sama dengan 0.02 ms negatif 2. Kita lihat soalan 2. Daya tujahan M. F sama dengan MA. M, jisim sama dengan, di mana ada jisim? Soalan C, bahagian C tak ada jisim. Jadi kamu boleh lihat balik bahagian atas. 15 gram. 15 gram kamu perlu tukar kepada kg. Jadi 15 gram sama dengan 0.015 kg. Kemudian boleh gantikan nilai ke dalam 0.015. Nilai A ada di sini 0.02. Jadi dapat jawapan 3 darab 10 kuasa negatif 4 Newton. Tapi di sini, atau kamu tak nak tulis dalam bentuk ini, boleh tuliskan dalam bentuk 0.0003 Newton. 1, 2, 3, 4. Kita lihat soalan D. Soalan D ini, apakah tujuan pilihan? Tujuan pilihan ada di bahagian bawah. Anda dikehendaki menentukan jenis mana satu yang dapat bergerak dengan lebih pantas. Lebih pantas, pecutannya lebih tinggi. Jadi di sini kita lihatkan setiap satu aspek. Salingkan semua aspek di dalam jadual dulu. Selepas salingkan semua ke dalam jadual, kemudian akhir sekali ialah buatkan pilihan. Jisim purata, sama ada nak jisim yang lebih besar atau jisim yang lebih kecil. Bukan salingkan nilai yang ada. Jisim yang lebih kecil. Kenapa jisim yang lebih kecil? Pecutan bertambah. Sebab ini kaitkan dengan F sama dengan MA. Kalau jisim jisim M rendah, lebih kecil, jadi dapat pecutan yang lebih tinggi. Kapasitor enjin, kita nak kapasiti enjin yang lebih besar. Kenapa? Sebabkan kita boleh dapat sama juga daya tujahan
Okey, daya tujuan ke depan lebih besar. Okey, pecutan bertambah. Okey, atau pecutannya lebih tinggi. Okey, kemudian paham badan bot. Kita pilihkan mana. Okey, ini tak pasti, kita biarkan dulu. Okey, kemudian kita lihatkan tekanan lapisan udara terperangkap. Kita nak tekanan yang lebih tinggi. Okey, tinggi. Kenapa nak pilihkan yang lebih tinggi? Daya angkat lebih besar. Okey, jadi kita berdasarkan 3 aspek ini, baru kita tentukan mana satu yang perlu dipilih untuk paham badan bot. Alloy aluminium dengan fiber karbon, dua-dua boleh katakan jisim yang ketumpatan yang lebih rendah. Okey, jadi kita berdasarkan 3 aspek yang sudah dikenal pasti, kita buatkan pilihan. Okey, sini. Okey, pertama, okey, jisim yang lebih rendah. Jisim yang lebih rendah adalah ini. Jisim yang lebih rendah. Okey, kapasitor enjin yang lebih tinggi 35 30. Okey, kemudian tekanan yang lebih tinggi 6 atau 6.5. Jadi boleh lihat di sini pilihan adalah alloy aluminium. Jadi kita tuliskan alloy aluminium. Okey, kenapa pilihkan alloy aluminium? Ketumpatan lebih rendah. Okey. Kita lebih kuat. Okey, lebih kuat. Okey, ketumpatan lebih rendah, jadi dapat jisim kecil. Jisim kecil, pecutan bertambah. Okey. Okey, lebih kuat. Lagi sini boleh tambah aluminium. Lebih kuat lagi, tidak berkarat dalam masa yang singkat. Okey, jadi berdasarkan di sini pilihan adalah S. Okey, kemudian salin semula. Okey, semua keempat-empat aspek. Okey. So, ini adalah jawapan untuk soalan Negeri Sembilan nombor 9. Soalan Pahang, soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan seorang lelaki dengan jisim 70 kg. Okay, 70 kg jisim lelaki ini. Okay, dengan pecutan 0.3 ms negatif 2. Okay, pecutan simbol ialah A. A sama dengan 0.3 ms negatif 2. Okay, kemudian kita lihat soalan. Apakah maksud dengan pecutan? Okay, pecutan simbolnya A. A sama dengan V tolak U per T. Okay, di sini. Okay, per T. Per T maksudnya kadar. Okay, kadar apa di bahagian atas kita lihat di sini. V tolak U, hal laju akhir tolak hal laju awal. Maksudnya ini adalah perubahan hal laju. Okey. Jadi apakah maksud pecutan? Okey, kadar perubahan hal laju. Okey, soalan B. Soalan B, jika jisim pasikal 12 kg, okey, 12 kg adalah jisim pasikal. Okey, jisim barang yang dihantar 5 kg. Okey, berapakah daya yang diperlukan untuk menggerakkan pasikal tersebut dengan pecutan 0.3? Okey, jisim. Sini ada jisim. Okey, jisim lelaki. Jisim lelaki adalah 70 kg. Di bahagian atas ada 70 kg. Okey, kemudian jisim pasikal.
Jisim basikal adalah 12 kg. Okey, kemudian lagi satu adalah jisim barang. Jisim barang 5 kg. Okey, jumlah jisim M sama dengan 70 tambah 12 tambah 5. Jadi, semua adalah 87 kg. Okey, di sini kita nak kirakan berapa daya F. Okey, kita gunakan F sama dengan MA. Okey, M sama dengan 87. A sama dengan 0.3. Jadi, jawapan dapat ialah 26.10 Newton. Okey, kemudian soalan bahagian bawah. Okey, di sini menunjukkan sejenis bahan perangka basikal. Okey, dan ketumpatan kotak simpanan barang. Okey, jadi di sini anda perlu memilih set yang terbaik supaya boleh hantar dengan lebih cepat. Okey, lebih cepat bermaksudnya kita nak pecutan yang lebih tinggi. Okey, jadi kita tahu bahawa tujuannya kita nak pecutan tinggi. Okey, bahan perangka basikal. Okey, kalau kamu tak pasti, kamu boleh lihat di sini ketumpatan kotak simpanan barang dulu. Okey, di sini ketumpatan kita nak pilih ketumpatan yang lebih rendah. Okey, sini ketumpatan yang lebih rendah ada 200. Okey, atau 800 kalau dibandingkan dengan G 1200. Okey, jadi di sini pilihan mungkin ialah yang sini. Okey, jadi kita boleh terusnya kita dapat tahu bahawa bahan perangka basikal yang sesuai ialah titanium. Jadi kita kalau pilihkan lagi ketumpatan yang lebih rendah, jadi kita pilihkan ialah set H. Okey, jadi kita boleh masukkan jawapan. Okey, bahan perangka basikal. Okey, titanium. Okey, sebabnya kita boleh tuliskan bahawa di sini ketumpatannya lebih rendah. Atau boleh tuliskan pecutan tinggi. Pecutan gerakan lebih tinggi. Okey, kemudian berkaitan dengan ketumpatan kotak simpanan barang, okey, lebih rendah atau lebih kecil. Okey, lebih kecil. Okey, tak boleh tulis nilai. Okey, cikgu nak berikan ingatan, tak boleh tuliskan nilai. Hanya boleh tuliskan kecil, besar, tinggi, rendah. Okey, apakah sebabnya? Okey. Apa sebabnya ialah sebab ketumpatannya lebih kecil, jadi jisimnya lebih rendah. Jisimnya lebih rendah, kita dapat pecutan yang lebih tinggi. Okey, jadi pilihan ialah H. Ini adalah soalan set 2, soalan nombor 7 juga. Okey, soalan ini diberikan bahawa jisim kereta adalah 1460 kg. Okey, ditolakkan pada satu permukaan jalan yang kasar. Okey, kasar, kalau kasar bermaksudnya ada geseran. Jadi, namakan daya yang menentang gerakan kereta tersebut daya geseran. Okay, kemudian B, pada darjah 7, lukiskan arah daya berdasarkan jawapan di A. Maksudnya kamu perlu lukiskan arah daya geseran. Jadi kalau kereta bergerak ke kanan, bermaksudnya daya geseran ialah menentang arah gerakan, jadi adalah ke kiri. Okey. Okey, kita kena lukiskan daripada daya ni. Okey, lulus lukiskan dengan lulus. Okey.
Okey, kemudian soalan C. Jika daya pesir yang bertindak ke atas kereta adalah 420 Newton, bermaksudnya F. F sama dengan 420 Newton. Hidungkan pecutannya. Okey, jadi di sini F sama dengan MA. Okey, sini adalah daya pesir. Rumus ini, F ini menunjukkan daya pesir lah. Okey, jadi 420. M, jisim ada di bahagian atas. Okey, 1460. 1460. Okey, A gantikan sama. Okey, A sama dengan jawapan 0.2877. Okey, unit untuk pecutan M as negatif 2. Okey, soalan D. Okey, soalan D ini perlu memilih kereta elektrik yang boleh digunakan untuk mengangkut penumpang. Okey, mana satu yang boleh bergerak dengan lebih laju? Okey, dan jalan perjalanan yang lebih jauh. Maksudnya, di sini kita nak pecutan yang lebih tinggi. Okey, pecutan tinggi. Kita nak pecutan tinggi. Okey, dan jarak perjalanan yang lebih jauh. Okey, perjalanan yang lebih jauh maksudnya kapasiti bateri kita pilihkan yang lebih tinggi. Okey, di sini lebih tinggi ialah E. Okey, ketumpatan kita pilihkan ketumpatan lebih rendah, paling rendah 3820. Jadi pilihan untuk pilihan kereta adalah P. Okey, kita tuliskan jawapan. Okey, ketumpatan badan kereta. Okey, ketumpatan yang lebih rendah. Okey, kemudian sebabnya pecutan lebih tinggi. Okey, kapasitor bateri kita pilihkan kapasitor bateri yang lebih tinggi. Okey, kemudian sebabnya dapat menyimpan lebih banyak tenaga elektrik. Okey, jadi berdasarkan jawapan atas kita pilihan ialah P. Soalan Selangor nombor 11. Okey, di sini soalan A. Apakah maksud pecutan? Okey, ini tadi sudah bincang banyak. Pecutan sama dengan kadar perubahan hal laju. Okey, kemudian soalan B. Soalan B ialah bandingkan jisim ketika Alex bergerak. Okey, daya yang Alex digunakan untuk bergerak dan pecutan Alex. Okey, ini semua berdasarkan Raja 11.1 dan Raja 11.2. Okey, kita lihat sini. Sini apakah perbezaan Raja 11.1 dan Raja 11.2? Ialah satu Raja 11.2 ini. Okey, Alex membawa beg 15 kg. Okey, jadi di sini kita boleh salinkan soalan dulu. Apa yang perlu dibandingkan? Okey, pertama ialah jisim ketika Alex bergerak. Okey, semua bandingkan Raja 11.1. Okey, lagi satu Raja 11.2. Okey, kedua salin. Okey, daya yang Alex gunakan untuk bergerak. Okey, bersama Raja 11.1, Raja 11.2. Okey, ketiga pecutan.
pecutan Alex. Raja 11.1, Raja 11.2. Okey, kemudian kita lihatkan satu demi satu. Jisim ketika Alex bergerak. Okey, di sini sebabkan Raja 11.2 membawa bag yang berjisim 15 kg, maksudnya 11.1 kurang daripada 11.2. Okey, daya yang digunakan di sini ada daya yang digunakan untuk bergerak. Okey, Raja 11.1 500 Newton. Okey, kemudian Raja 11.2 450 Newton. Jadilah 11.1 lebih besar daripada 11.2. Okey, kemudian pecutan. Kalau dayanya lebih besar, bermaksudnya pecutannya lebih besar. Okey, kita tuliskan begitu. Okey, kemudian lagi ada soalan sebab bahagian ni 5 markah. Baru sekarang jawab 3 lagi 2. 2 ialah 1, hubungkan jisim dengan pecutan. Okey, jisim, kalau untuk jisim dengan pecutan, jisim dan pecutan. Jisim Raja 11.2 lebih besar. Tapi pecutan Raja 11.1 lebih tinggi. Jadi adalah 1 bertambah 1 berkurang. Okey, tuliskan semakin bertambah jisim, semakin berkurang pecutan. Okey, lagi satu adalah hubungan antara daya dan pecutan. Daya dengan pecutan di sini, daya dengan pecutan, daya 11.1 lebih besar, pecutan juga 11.1 lebih tinggi. Jadi adalah bertambah. Semakin bertambah daya, semakin bertambah pecutan. Okey, kemudian soalan C. Okey, didapati lutut Alex cedera apabila terjatuh di atas jalan yang penuh dengan lekukan batu. Okey, tapi tidak cedera semasa di atas permukaan rumput. Jadi kita perlu bandingkan dua keadaan ini. Okey, jelaskan dua keadaan ini. Okey, di sini yang pertama, sebab kedua-dua bergerak dengan hal laju yang sama. Sebab sini ada tuliskan kelajuan yang sama. Kelajuan yang sama bermaksudnya perubahan momentum yang dialami sama. Okey, sebab momentum ialah jisim darab dengan hal laju. Okey, kemudian kelajuan sama, momentum pun sama. Okey, kemudian lagi satu, kalau di permukaan yang keras seperti ada batu, okey, masa hendaman adalah lebih pendek daripada jatuh pada permukaan rumput. Jadi kita nak bandingkan masa hendaman ketika jatuh atas permukaan masa hendaman lebih pendek. Jika dibandingkan masa hendaman ketika jatuh di atas permukaan rumput. Okey, kalau masanya lebih pendek bermaksudnya daya impuls lebih
lebih tinggi. Jadi kita tahu bahawa sebab perubahan momentum sama, sebabkan satu adalah masa yang lebih pendek. Cikgu tuliskan rumus di sini. Yang bahagian atas ini MV tolak MU adalah perubahan momentum. Masa hendaman ialah T ini. Jadi sebabkan perubahan momentum sama, hanya satu masanya lebih pendek. Jadi kita dapat daya kadar. Ini kita panggilkan sebagai kadar perubahan momentum. Kadar perubahan momentum ketika jatuh di atas permukaan lingkupan batu lebih besar daripada ketika jatuh di atas permukaan rumput. Lagi satu ialah kadar perubahan momentum ni kita juga dipanggilkan sebagai daya impuls. Kalau masa yang sangat singkat kita panggilkan sebagai daya impuls juga. Jadi daya impuls ketika jatuh di atas permukaan pelengkupan batu juga lebih besar daripada ketika jatuh di atas permukaan rumput. Jadi ini boleh terangkan kenapa Alex cedera semasa jatuh di permukaan yang penuh dengan lengkupan batu. Kemudian soalan yang berikutnya. Soalan D. Soalan D ini ialah Alex sedang berlatih bermain papan selaju untuk kejohanan. Jadi apakah tujuan memberikan cadangan ialah menang kejohanan dengan mudah dan selamat. Jadi aspek yang ditanya di sini ada alat keselamatan yang diperlukan, jenis bahan papan selaju, ciri-ciri bagi bahan selaju, pakaian, alat tambahan yang boleh digunakan supaya dia boleh bergerak lebih cepat dan selamat dalam tempoh yang lama. Tempoh yang lama maksudnya kita nak pilihkan sesuatu yang boleh tahan lama. Tahan lama dan ada pecutan yang tinggi. Sini adalah soalan D. Sini soalan D. Soalan D kita tengokkan di sini. Kita tuliskan dulu semua aspek yang ditanyakan. Pertama, alat keselamatan yang diperlukan. Kedua, jenis bahan papan selaju. Kemudian ciri bagi papan selaju. Pakaian. Alat tambahan. Sini ada ditanyakan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap aspek perlu jawab di sini. Hanya mungkin setiap aspek boleh jawab lebih daripada satu. Kemudian kita lihat alat keselamatan yang diperlukan. Pertama kita boleh katakan sebab biasanya untuk sukan ini yang senang cedera ialah bahagian lutut. Jadi kita pilihkan alat keselamatan yang diperlukan ialah pelapis. Pelapis lutut. Yang lembut. Boleh tambah lutut dan siku yang lembut.
Perkataan lembut itu perlu. Kenapa? Supaya masa hendaman bertambah, jadi daya impuls berkurang. Okey, kemudian jenis bahan papan selaju, kita boleh pilihkan bahan berketumpatan yang lebih rendah. Okey, di sini sebab nanti kita juga perlu pilihkan lagi. Okey, kita tuliskanlah ini bahan berketumpatan rendah. Kenapa nak pilihkan jenis bahan ialah bahan berketumpatan yang rendah? Supaya jisimnya lebih rendah. Jisim rendah. Okey, jisim rendah. Lagi satu adalah pecutan lebih tinggi. Okey, ciri-ciri bagi bahan selaju. Okey, sebab kita nak laju, kita pilihkan bentuk papan aerodinamik. Okey, mengkurangkan rindangan udara. Okey, mengkurangkan rindangan udara, jadi akan dapat pecutan yang lebih tinggi lah. Okey, pakaian kita pilihkan pakaian yang lebih ketat. Okey, ketat juga boleh mengkurangkan rindangan udara. Jadi pecutan bertambah. Okey, lagi akhir sekali ialah alat tambahan. Alat tambahan ialah kita boleh tambahkan menambah pita anti gelincir di atas permukaan papan selaju. Okey, kenapa? Menambah cengkaman, tidak mudah tergelincir. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan ini. Soalan 9 daripada pelis. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan daya impuls? Daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Tapi kadar perubahan momentum ini, okey, kadar perubahan momentum ini yang dalam masa yang singkat. Okey, kemudian soalan B. Soalan B ini perlu terangkan bagaimana kelengkapan keselamatan itu dapat menjamin keselamatan berlumba tersebut semasa berlaku pelanggaran. Okey, jadi perlu terangkan kelengkapan keselamatan, topi geledah, sarung tangan, jaket semasa berlumba, semua ini. Okey, jadi pertama, berkaitan dengan topi geledah ialah bahagian dalam topi geledah. Okey, sarung tangan, dan jaket. Okey, ini dibuat daripada bahan yang lembut. Okey, kalau dibuatkan dengan bahan yang lembut, masa hendaman. Okey, masa hendaman bertambah, jadi daya impuls berkurang. Okey, lagi ialah berkaitan dengan bahagian luar. Bahagian luar topi geledah. Okey, pula dibuat daripada bahan yang kuat. Okey, bahan yang kuat dapat melindungi otak. Okey, tidak cedera. Tidak pecah.
pecah semasa ada hendaman. Okey, topi geledah tidak pecah semasa ada hendaman. Okey, sini 5 markah. Okey, kemudian di sini soalan C. Okey, motosikal berjisim 200 kg. Okey, kemudian dari keadaan rehat dan hal laju maksimum dalam masa 10 saat. Jadi yang di sini perlu kirakan pecutan. Okey, jadi maklumat yang ada di sini. Okey, tuliskan dulu. Okey, yang pertama ialah M, jisim. Jisim sama dengan 200 kg. Okey, dari keadaan rehat maksudnya U sama dengan kosong. Hal laju awal kosong, ms negatif 1. Hal laju maksimum, hal laju akhir V sama dengan 160 km/j negatif 1. Masa adalah sama dengan 10 saat. Jadi di sini kita kirakan pecutan. Okey, pecutan ialah A sama dengan V tolak U per T. Okey, di sini sebabkan unit untuk V adalah kmj negatif 1, jadi perlu tukarkan kepada ms negatif 1 dulu, baru boleh kirakan pecutan. Okey, pakai mana nak dapat jawapan ini? Okey, kita tengok sini ialah V asalnya 160 kmj negatif 1. Okey, kamu boleh gunakan kalkulator untuk membantu anda untuk tukarkan unitnya. Okey, maksudnya kamu masukkan 160, kemudian tekan shift constant. Okey, kemudian kamu boleh lihatkan pilihan pada kalkulator masing-masing. Okey, boleh tukarkan kepada ms negatif 1. Okey, selepas ini yang dapat ialah 4.444 ms negatif 1. Okey, kemudian boleh gantikan nilai ke dalam 44.444 tolak 0 bahagi 10. Jadi jawapannya ialah 44.444 ms negatif 2. Okey, selepas ini kita nak kirakan daya. Jadi daya sama dengan F sama dengan MA. Jadi boleh gantikan nilai ke dalam. Okey, jisim adalah 200. Okey, kemudian pecutan 44.444. Okey, jadi jawapan akhir dapat 88.880 Newton. Okey, kemudian soalan bahagian D. Raja menunjukkan 4 lori tangki RSTU yang digunakan untuk menghantar pahan api yang terbakar. Jadi di sini perlu menghantar pahan api itu dengan selamat. Okey, jadi apa yang perlu jawab di sini? Bilangan tangki, saiz tangki, bilangan tayar, jarak antara kepala lori dengan tangki. Okey, kemudian lagi satu ialah kena buatkan pilihan. Jadi masukkan semua yang ditanya di dalam jadual. Bilangan tangki, kita pilihkan bilangan tangki yang banyak sebab boleh jisimnya berkurang. Jadi boleh mengkurangkan kesan inersia. Okey, saiz tangki kita pilihkan saiz tangki yang lebih kecil. Okey, juga jisimnya lebih rendah. Jisimnya lebih kecil. Okey, jadi sama juga dapat mengkurangkan kesan inersia. Okey, kemudian bilangan tayar, kita pilihkan bilangan tayar yang lebih banyak.
Okey, lagi satu ialah apakah penerangan ialah lebih stabil. Lori tangki lebih stabil. Okey, sebab dapat mengurangkan tekanan pada jalan raya. Sebab tayar lebih banyak luas permukaan lebih besar, jadi tekanannya akan berkurang. Okey, kemudian jarak antara kepala lori dengan tangki, kita pilihkan yang jarak jauh. Okey, jadi satu ialah elakkan Okey. Jadi pilihan, kita tengok pilihan, kita nak pilihkan tangki yang lebih banyak ialah ini. Okey, kemudian ialah saiz yang lebih kecil, tayar yang lebih banyak, jadi ialah S lah. Okey, pilihan S. Okey. Okey, kita tulis semula semua aspek yang ditanya. Okey. Okay, ini adalah jawapan untuk bahagian D. Ini bahagian C, B dan A.